Assalamualaikum guys. So hari ini kami membuat pemantauan air pasang besar di kawasan pesisiran pantai Kuala Selangor. So pada anda semua saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dah? Oh dah? Raya! Dari pasukan Candi Balai Bomba Kuala Selangor mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. inilah suasana di petang hari di Pantai Remis. Tinggi lagi. Okey, lokasi yang pertama di Kampung Baru Kuala Selangor, iaitu di kawasan Pasir Penambang, iaitu di kawasan Warung Udang Galah. Okey, lokasi yang kedua kita terus ke sasaran Kuala Selangor, iaitu kawasan Tokong di kawasan sasaran Sungai Buloh. Kami akan membuat pemantauan di kawasan sekitar kunci air dan kawasan ban lah, untuk memastikan tidak berlaku ban pecah. Ini sangat dibuti ni. Mengenang. Di sini adalah kawasan sasaran juga, iaitu jalan utama. Terdapat limpahan air laut daripada fenomena air pasang besar melalui longkang yang berada di tepi sungai masuk ke kawasan jalan. Lokasi seterusnya di Jambatan Kuala Selangor. Okey, saya tunjukkan yang ni lah. Untuk makluman, keanggotaan di balai seramai 30 orang dan memiliki 2 jentera unit FRT dan kenderaan utility Nissan Uvan dan utility 4x4 Triton lah. Dan lokasi yang terakhir, pemantauan fenomena air pasang besar di kawasan Pantai Jeram, Jalan Pantai Jeram di kawasan Pekan Jeram. Di kawasan ini juga terdapat beberapa medan selera, iaitu medan ikan bakar lah. Alhamdulillah, cuaca agak mendung, tak berlaku hujan lebat. Jika bertembung hujan dan air pasang besar, mungkin akan berlaku banjir .